Hari ni kita nak pergi makan-makan. Hari ni adik Jefas, Dr. Fariza, dia nak belanja makan. Kita mana? Dekat Farina Seafood, Manjung, Perak. Dekat depan tak? Ibu dia lepas bangun tidur. Kan seronok kan? Kan ibu dia cakap. Tak apa kata ya. Masuk ya. Say something. Tadi nak saya takkan tahu. Saya masuk je. Itu siapa nak pergi? Tak siap. Wow. Apa lagi baru? Belanja first gaji kan? Sampai ni kena bawah ni. Oyster bakar. Dia ada banyak ke? Ada oyster yang raw. Oh, yang ni bakar, yang ni dah masak. Ada yang raw. Tiram. Pandai ni. Dia aktif. Porsi dia. Dia suka makan. Abang picit lemon. Tidak sebut ni kawan. Apa dah try? Sedap apa? Nope. Bukan semua peminat tiram. Tapi ni tiram bakar. Itu pula. Adik. Beg. Satu minit. Tu dia ada. Tu dia bentuk dia. Macam tu Kita kat Farina Seafood. Kat sini dia banyak juadah. Kita tengok ada ikan bakar, sotong bakar, udang bakar, pari bakar, kerang bakar, kentang terusi. Kita boleh order dekat sana, bayar kat sana. Dia ada macam-macam lah. Kat depan tu seafood punya ni. Ini antara di recommended dekat Manjung punya lah. Dia punya tiang ni. Dia dah bakar dengan cheese. Melekat sikit. Apa dia? Kali makan. Picit asal lemon dah. Dah tak boleh. Sos dia ni
lagi. Ya. Tak. Mina ngantuk ke? Bawa habis licin lah. Jangan tinggal sisa ya. Makan habis ya. 7:30 pergi mana? Mana? Sedap. So apa rasa dia? Rasa dia macam mana? Marvelous. Unbelievable. Pangkas ada, oyster dia, ada batang tumis, sotong sak. Kita kawal budak. Baba pula try. Ambil busuk. Busuk kamu. Ini tak payahlah. Ini tak payah. Stop. Okey. Nah, amam. Sedap kan? Kita makan ni. Seronoknya semua ada. Mesti je tak ada.